Selamat datang ke Buletin Perkemar. Hai, saya Fatih Safila. Hai, saya Ainul. Hos anda di Buletin Perkemar. Perkemar telah memeterai satu memorandum persefahaman MOU bersama syarikat pengeluar motosikal elektrik pertama di Singapura, Scorpio Electric Private Limited pada 11 Mac lalu. MOU yang ditandatangani oleh Presiden Perkemar, Datuk Haji Muhammad Nazari bin Nordin dan Ketua Pegawai Eksekutif Scorpio Electric, Joshua Goh ini adalah satu kerjasama strategik bertujuan membangunkan ekosistem pembuatan motosikal elektrik yang mampan di Malaysia dengan menggabungkan kepakaran industri tempatan serta teknologi mobiliti hijau yang inovatif. Di bawah perjanjian ini, Malaysia bakal diposisikan sebagai hub utama bagi aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D, ujian, pembuatan serta pasaran runcit bagi kenderaan elektrik beroda 2 di rantau Asia Tenggara. Scorpio Electric akan menyumbang dari segi teknologi proprietary EV, reka bentuk dan integrasi perisian yang disesuaikan khusus untuk keperluan pasaran Malaysia dan ASEAN. Selain itu, infrastruktur pengecasan juga akan diperkukuh melalui integrasi ekosistem Scorpio Electric dengan rangkaian pengecasan senang cas milik Perkemar. Bagi memastikan kelestarian perniagaan, kerjasama ini akan memanfaatkan rangkaian luas Perkemar yang merangkumi lebih 400 ahli untuk menyediakan pusat jualan premium dan perkhidmatan selepas jualan di seluruh negara. Langkah ini dijangka dapat membina keyakinan pengguna terhadap pemilikan motosikal elektrik melalui sokongan teknikal yang menyeluruh. Kedua-dua pihak juga akan meneroka penggunaan kemudahan pemasangan sedia ada bagi model-model masa hadapan Scorpio Electric dengan memanfaatkan kepakaran industri yang dimiliki oleh ahli-ahli Perkemar. Kerjasama ini dilihat sebagai langkah proaktif dalam meletakkan Malaysia di barisan hadapan inovasi teknologi automotif elektrik di rantau ini. Perkemar bakal menganjurkan majlis sambutan Aidilfitri yang bertemakan Kema Syawal Perkemar yang akan berlangsung pada 10 April 2026 di Wisma Yayasan Perkemar Cyberjaya. Penganjuran majlis ini bertujuan menghimpunkan ahli-ahli Perkemar serta rakan strategik bagi mengeratkan lagi ukhuwah dan memperkukuhkan jalinan kerjasama dalam kalangan warga industri automotif negara. Tema Kema Syawal Perkemar dipilih bagi melambangkan rasa kesyukuran serta semangat perpaduan dalam kalangan ahli persatuan dalam menepani pelbagai cabaran industri automotif yang semakin dinamik. Dalam masa sama, penganjuran majlis ini juga mencerminkan komitmen berterusan Perkemar dalam menyokong komuniti serta ahli-ahlinya selain memperkukuhkan hubungan silaturahim melalui aktiviti-aktiviti anjuran persatuan. Sekian saja makluman terkini di Buletin Perkemar. Jangan lupa follow kami di media sosial untuk mendapatkan lebih banyak perkembangan menarik. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.